Ada rupuk jadi sedap. Ada ujian jadi sedap. Sebab apa bala jadi sedap? Rupuk jadi sedap, ujian jadi sedap. Kerana ada perecah hakiki, iaitu Allah. Ada Allah. Allah lah punca bagi segala kesedapan, dan Allah lah punca bagi segala kecantikan. Sebab tu bila kita tengok makhluk Allah ni cantik, makhluk Allah tu sedap, Allah lebih sedap, lebih cantik daripada makhluknya nanti. Sebab itulah musannif kita rahimahullah ta'ala dia katakan punca bagi segala kecantikan, apa punca bagi kasih sayang. Sebab bagi kasih sayang itu dua. Pertama, Tuhan buat baik. Yang kedua, Tuhan yang cantik. Mana bukti kecantikan Tuhan? Iaitulah Tuhan mencipta segala makhluk yang cantik, dan Tuhanlah yang memberi kelazatan segala makhluk yang lazat. Kalau Tuhan cabut kelazatan, Tuhan cabut kecantikan, hilanglah kecantikan makhluk, hilanglah kelazatan makhluk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga mengajar sedap, mengajar tak sedap daripada Allah. Ada satu orang itu mengajar dengan hurai, dengan ulah, tapi kalau tidak disertai Allah, mengajar jadi tak sedap. Dengan ibaratnya, dengan i'rabnya, dengan hurainya, tapi orang dengar tak sedap. Sebab tak ada padanya Allah. Astagfirullahaladzim. Begitulah juga kalau ada orang mengajar hambar, suruhnya tawar, mengajarnya hambar, susunan kata-katanya kita nampak tidak cantik, tetapi bila perkataannya ikhlas, perkataannya ada disertai dengan Allah, maka pengajiannya jadi sedap. Berlaku pada Syekh Qadir Jailani.